Assalamualaikum Ma, ni Acah ni. Acah nak ucap selamat bersara Ma. Ma seorang cikgu yang baik dan penyayang. Ma bukan mengajar semata-mata, tapi mendidik dengan tulus, ikhlas dari hati. Acah dengar cerita Ma dengan nombor Ma nampak enjoy dengan kerja Ma. Sejak setahun dua ni Ma sibuk sikit kan. Ma nak cari toki lagi, nak rumah lagi, anak-anak murid. Tapi mesti buat. Aisyah pernah jadi anak murid Ma dulu. Masa kat sekolah Ma layan macam sama je dengan budak-budak lain. Tak adalah orang kata anak cikgu village. Semoga Ma dapat berehat lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat menikmati hari-hari persaraan dengan lebih baik. Dan terima kasih untuk segala pengorbanan pada selama ini. Selamat bersara Ma, semoga Ma sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa bersama insan tersayang. Ma bersara daripada dunia pendidikan, jasa dan ilmu yang Ma tinggalkan akan terus hidup dalam ingatan setiap anak murid dan orang sekeliling. Terima kasih atas segala penat lelah dan pengorbanan selama ini. Assalamualaikum, selamat bersara Ma. Terima kasih atas segala usaha dan bakti yang telah diberikan selama mana bergelar sebagai seorang guru. Lepas ni, masa untuk rehat dah. Tenang-tenang dan nikmati hidup bersama keluarga pula. Semoga hari-hari selepas ni dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan yang baik dan hidup yang lebih gembira bersama keluarga. Selamat bersara Ma. Selamat bersara saya ucapkan kepada Ustazah Maznah ataupun saya panggil Ma. Selamat bersara Ma. Selamat bersara Ustazah Maznah. Selamat bersara kepada isteri yang tercinta Puan Maznah bin Idris. Semoga sihat selalu. Ibuku tersayang, ibu tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, ibuku terima kasihku. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Di kesempatan ini saya bersama isteri ingin mengucapkan tahniah kepada ibunda tercinta saya atas persaraan sebagai seorang guru, dan kami ingin mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, jasa dan ilmu yang dicurahkan selama ini. Dan abang nak tahu yang abang dan adik-beradik yang lain semua kami sangat bangga mempunyai ibu seperti Ma. Jadi abang ada serangkap pantun untuk Ma. Terimalah. Pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar di tepi telaga, ilmu dicurah penuh kasih, jasa Ma kekal selamanya. Semoga Ma diberikan kebahagiaan, kesihatan dan ketenangan lah dalam menghadapi fasa baru, fasa persaraan ni. Jadi jangan stres-stres Okay, terima kasih Ma. Jasa Ma sentiasa dikenang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai kawan. Kami kat sini nak mengucapkan selamat bersara buat Tok Mak. Semoga selepas ini Tok Mak sentiasa bahagia bersama dengan Tok Ayah yang tercinta. Semoga bahagia bersama keluarga yang tersayang. Dan semoga Ma sihat-sihat selalu dan selamat berehatlah. Lepas ni bolehlah Ma fokuskan apa yang Ma suka, meluangkan masa bersama ayah. Dan terima kasih juga selama Ma jadi seorang pendidik, tak lupa sebagai tanggungjawab sebagai seorang ibu dan seorang isteri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami ingin mengucapkan selamat bersara kepada ibu tercinta Ustazah Rukmini binti Ghazali. Terima kasih Ma di atas pengorbanan penuh lelah Ma, kasih sayang Ma sebagai seorang guru dan sebagai seorang ibu lah. Sekalipun Ma ni seorang ibu yang berkejaya, tetapi Ma tidak pernah melupakan kami dan tidak pernah melupakan tanggungjawab sebagai seorang isteri dan seorang ibu lah kepada kami adik-beradik. Jadi hari ini adalah hari terakhir Ma berkhidmat sebagai seorang guru. Hari ini bukanlah bermakna hari ini adalah penamat, tapi hari ini adalah fasa permulaan baru untuk Ma berehat, menikmati hidup dan memperbanyakkan lagi lah amal ibadah. Semoga hari-hari Ma yang akan datang diberikan ketenangan, kebahagiaan dan moga-moga Ma juga diberikan kesihatan yang baik lah dan mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupa juga kepada ayahanda tercinta Ahmad Fadil bin Muda. Selamat bersara lah juga kepada ayah. Semoga ayah diberikan kesihatan yang baik juga, dimurahkan rezeki dan mendapat redha dan syurga Allah Ta'ala juga. Amin. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai, Assalamualaikum Tok Ma. Selamat bersara. Tok Ma dah pencen kan? Pencen. Tok Ma dah pencen kan? Kita tengok mana, okey? Hana doa semoga Tok Ma saya sehat selalu. Okey. Tok Ma tanya saya. See you.